Bayangkan, sepucuk surat, bukan dekri raja, bukan titah perintah perang, tapi sepucuk surat peribadi dari seorang menteri kepada rajanya. Surat ini ditulis oleh Zhu Liang pada tahun 227 Masihi untuk Maharaja Liu Shan, namanya Chu Shibiao. Korang rasa, apa yang ada dalam surat ni sampai boleh mengubah takdir sebuah empayar? Lebih dari sekadar surat perpisahan sebelum perang, Chu Shibiao adalah manifesto kesetiaan Zhu Liang. Dia nasihatkan raja agar sentiasa berhati-hati, dengar pandangan yang baik, dan pilih orang yang betul. Dia juga jelaskan kenapa dia terpaksa keluar perang, bukan sebab gila kuasa, tapi demi cita-cita mulia Liu Bei untuk menyatukan kembali China. Surat ini bukan sahaja jadi rujukan politik dan moral pada zamannya, malah kekal jadi lambang kesetiaan dan kebijaksanaan sampai ke hari ini. Beribu tahun berlalu, Chu Shibiao masih mengajar kita tentang kepimpinan, integriti, dan pengorbanan. Ia buktikan, kata-kata yang ikhlas dan penuh hikmah boleh jadi senjata paling ampuh dalam sejarah.